RM10,000 dalam bank takkan kekal nilainya 2 tahun dari sekarang. Tuan-tuan, perasan tak? Tiap tahun harga barang naik, tapi gaji kita rasa macam tak ke mana. Itulah dia inflasi. Musuh senyap yang membunuh nilai duit kita perlahan-lahan. Katakanlah hari ini kita simpan RM10,000 dalam bank. Kalau kita ikut konsep net present value, nilai itu takkan sama 2 tahun dari sekarang. RM10,000 tu nanti mungkin cuma bernilai RM9,000 dari segi kuasa beli. Tak nampak jumlahnya berubah, tetapi nilainya hilang senyap-senyap. Ini bukan teori kosong. Kalau ekonomi tak stabil, politik tak menentu, inflasi boleh jadi 4 hingga 5% setahun. Dalam 10 tahun, RM10,000 tadi boleh tinggal nilai RM6,000 sahaja. Seram kan? Nak simpan emas di Public Gold? Simpanan patuh syariah, selamat dan boleh mula serendah 100 PBR. Klik link di bio atau PM saya sekarang. Pakar kewangan nombor 1 negara, Tuan Azizi Ali pesan, simpanan jangka panjang mesti dialihkan dalam bentuk emas. Sebab emas melindungi nilai duit kita. Tak kisah ekonomi jatuh, ringgit lemah, emas tetap kekal bernilai. Jangan tunggu duit kita susut baru nak bertindak. Nak mula menabung emas dengan ilmu dan cara yang selamat, saya boleh bimbing anda sebaiknya klik link di bio atau PM saya terus. Jangan biarkan inflasi terus merompak masa depan kita. If you learn something, please comment.